Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. Artikel diambil daripada Sinar Harian. Akaun 2 KWSP 50 tahun nak keluarkan ataupun tidak? Seperti kebiasaan apabila seseorang mencecah umur tersebut, ucapan hari lahir pasti disusuli dengan ayat popular, "Tahniah dah boleh keluar duit KWSP." Ya, umum mengetahui bahawa akaun 2 KWSP boleh dikeluarkan apabila pencarum mencapai usia 50 tahun. Pada ketika itu, pencarum bebas membuat pilihan sama ada mahu mengeluarkan sebahagian atau keseluruhan wang dalam akaun 2. Namun di sinilah timbul dilema dan kekeliruan yang sering berlaku. Ramai tidak sedar pengeluaran akaun 2 pada umur 50 tahun hanya dibenarkan sekali sahaja. Contohnya, jika akaun 2 mempunyai RM100,000, anda boleh memilih untuk mengeluarkan keseluruhan jumlah atau sebahagian sahaja. RM1,000, RM10,000 atau apa-apa jumlah yang difikirkan sesuai. Namun selepas pengeluaran pertama dibuat, anda tidak dibenarkan lagi membuat pengeluaran tambahan daripada akaun 2 sehingga mencapai umur 55 tahun. Sekiranya seseorang itu hanya mengeluarkan RM10,000, baki RM90,000 akan terkunci dan hanya boleh dikeluarkan apabila berusia 55 tahun. Perkara inilah yang sering menimbulkan rasa kecewa. Bagi mereka yang tidak terdesak dan mempunyai sumber kewangan lain, isu ini mungkin tidak memberi kesan besar. Namun bagi individu yang merancang menggunakan akaun 2 untuk menyelesaikan hutang atau keperluan penting, keputusan yang silap boleh memberi kesan jangka panjang.